Hai, selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu topik yang kita semua hadap hari-hari, macam mana nak jadikan komunikasi kita ni lebih power, lebih berkesan, terutamanya dalam dunia digital yang laju sekarang ni. Mesti pernah kena kan? Kita hantar satu mesej, rasa macam dah jelas sangat dah. Tapi orang yang terima tu faham benda lain pula. Aduh, memang fras, keliru dan kadang-kadang benda kecil macam ni boleh cetuskan gaduh besar. Persoalannya, kenapa benda ni selalu sangat jadi? Baiklah, sebelum kita cuba nak baiki masalah ni, jom kita faham dulu apa asas dia. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut komunikasi yang berkesan tu? Perkataan kunci kat sini ialah persefahaman bersama dan perkongsian makna. Komunikasi yang hebat ni bukan pasal siapa yang bercakap paling kuat atau paling banyak. Tak, ia adalah tentang sama ada mesej yang kita hantar tu sama tak dengan mesej yang diterima dan difahami oleh orang tu. Itulah matlamat utama dia. Okey, sekarang jom kita jadi macam detektif sekejap. Kenapa jambatan komunikasi antara kita ni selalu sangat runtuh? Apa sebenarnya punca-punca dia? Punca dia ada macam-macam, macam yang kita boleh nampak kat sini. Kadang-kadang, orang yang terima mesej tu dah ada tanggapan awal. Lain kali pula, mesej kita sendiri yang tak lengkap atau berbelit-belit. Semua ni halangan biasa. Tapi sebenarnya ada 3 halangan teras yang lebih dalam, yang selalu jadi punca utama. Halangan pertama ialah jarak. Dan ni bukan setakat jarak fizikal berapa kilometer tu je tau. Ia boleh jadi jarak pangkat antara bos dengan staff atau jarak emosi bila kita rasa macam tak connect dengan seseorang tu. Jarak inilah yang buat komunikasi kita rasa formal semacam, kaku dan tak personal. Yang kedua, tafsiran. Ni memang selalu jadi. 2 orang boleh baca email yang sama dan dapat 2 maksud yang totally berbeza. Bila niat baik kita tu tersasar disebabkan tafsiran yang lain, kat situlah benih-benih salah faham dan konflik mula tumbuh. Dan halangan ketiga, kepentingan peribadi. Bila kita masuk dalam satu perbincangan tu, tapi dalam kepala kita cuma fikir, apa yang aku nak? Secara tak sedar, kita dah tukar perbincangan tu jadi satu pertandingan. Ia bukan lagi pasal nak cari penyelesaian sama-sama, tapi dah jadi siapa menang dan siapa kalah. 3 halangan ni pun dah cukup mencabar dalam dunia nyata. Sekarang, jom kita tengok macam mana era digital ni buat semua benda ni jadi lagi kompleks, lagi rumit. Okey, untuk kita faham betapa besarnya cabaran ni, kita kena tengok sikit data. Tengok ni, pada awal 2024, populasi Malaysia ada seramai 34.49 juta orang. Anggaplah ni saiz padang permainan digital kita. Dan daripada populasi tu, cuba tengok angka ni pula. 33.59 juta adalah pengguna internet. Cuba fikir sekejap. Ni maksudnya, hampir semua orang yang kita kenal, jiran, kawan sekerja, keluarga, semua ada dalam satu ruang cyber yang sama. Satu ruang yang besar, tapi di sinilah jarak emosi dan fizikal tu boleh jadi makin terasa. Dan kalau kita zoom in lagi, 28.68 juta daripadanya bukan setakat ada ke internet, tapi memang pengguna media sosial yang aktif. Dekat sinilah perbualan sebenar berlaku, kat sini pendapat dibentuk, dan kat sinilah juga medan yang paling subur untuk salah tafsiran dan pertemuan kepentingan peribadi. Dan inilah bahagian yang paling mengejutkan. Secara purata, kita rakyat Malaysia habiskan lebih 8 jam sehari di internet. 8 jam. Dan hampir 3 jam daripadanya dalam media sosial. Ini bukan lagi aktiviti sampingan. Ini dah jadi sebahagian besar daripada hidup kita. Jadi nak jadi mahir dalam komunikasi digital ni bukan lagi satu pilihan. Ia dah jadi satu kemestian. Okey, kita dah faham masalah dia, kita dah nampak cabaran dia. Sekarang, bahagian yang paling penting, macam mana kita nak atasinya. Jom kita tengok penyelesaian untuk setiap satu halangan teras tadi. Untuk masalah jarak yang buat komunikasi jadi kaku tu, penyelesaiannya ialah kita kena sengaja untuk mendekatkan jurang. Kita kena gantikan rasa terasing tu dengan rasa kebersamaan. Macam mana? Melalui empati dan guna bahasa yang lebih inklusif. Ni dia, 3 cara praktikal. Untuk jurang pangkat, cuba lebihkan guna perkataan kita, bukan saya dan awak. Untuk jarak fizikal, kalau bersemuka, dekatkan sikit ruang antara kita tu. Tapi secara sopan lah. Dan yang paling mustahak, untuk jarak emosi, tunjukkan yang anda betul-betul dengar dan cuba faham perasaan orang lain. Okey, untuk masalah tafsiran yang berbeza-beza tu pula, penyelesaiannya ialah kita kena fokus untuk mencapai matlamat sepunya. Daripada kita duk berdebat pasal siapa betul siapa salah, lebih baik kita cari titik persamaan dan pastikan semua orang faham benda yang sama. Macam mana nak buat?
Mulakan perbincangan dengan cakap, okey, matlamat kita bersama ialah untuk. Gunakan bahasa yang senang faham, elakkan guna perkataan-perkataan canggih. Selalu sahkan. Betul ke ini yang awak maksudkan? Dan yang paling penting, kita berpegang pada fakta, bukan pada andaian atau emosi. Akhir sekali, untuk masalah kepentingan peribadi yang selalu jadi situasi menang kalah tu, kita kena tukar mindset kita. Kita kena cari kepentingan menang-menang. Kunci dekat sini ialah alihkan fokus dari apa yang saya nak dapat kepada apa yang penting untuk kita berdua. 3 langkah mudah. Pertama, fahamkan apa yang penting untuk pihak lagi satu, bukan hanya apa yang dia minta. Kedua, ajak dia fikir sama-sama, cari beberapa pilihan yang boleh bagi untung pada dua-dua belah pihak. Dan ketiga, bila anda cadangkan sesuatu, tunjukkan macam mana cadangan tu boleh bagi manfaat pada dia juga. Jadi inilah rangkuman kerangka kita. Nampak mudah kan? Kalau ada jarak, kita dekatkan. Kalau ada tafsiran berbeza, kita cari matlamat sepunya. Kalau ada kepentingan peribadi, kita cari jalan menang-menang. Tapi jangan tengok ni macam formula je. Sebaliknya, lihat ia sebagai satu jemputan. Setiap masalah komunikasi ni sebenarnya bukan jalan mati, tapi satu jemputan untuk kita ubah pendekatan kita. Daripada memujukkan jarak kepada merapatkannya. Daripada berbalah kepada mencari titik persamaan. Semua strategi yang kita bincangkan tadi sebenarnya membawa kita kepada satu kesimpulan, satu perubahan cara fikir yang sangat-sangat penting tentang komunikasi itu sendiri. Inilah idea utamanya. Setiap perbualan, setiap email, setiap mesyuarat, ia adalah satu peluang. Bukan peluang untuk kita menang satu perdebatan, tapi peluang untuk kita bina kepercayaan dan kukuhkan hubungan. Bila kita mula tengok macam ni, percayalah cara kita berkomunikasi akan berubah sepenuhnya. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Untuk interaksi anda yang seterusnya, bila anda balas WhatsApp atau masuk mesyuarat sebentar lagi, adakah anda akan melihatnya sebagai satu lagi transaksi yang perlu diselesaikan? Ataupun sebagai satu langkah untuk membina perhubungan yang lebih baik? Pilihan tu di tangan anda.